أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu di surau yang penuh barakah ini, surau yang hasil daripada perjuangan tuan-tuan dari sudut kewangannya, tenaganya. Inilah hasilnya tuan-tuan, berdiri megah dengan dengan banyaknya program-program yang mengimarahkan surau ini. Jadi pahala itu mengalir kepada kita kembali. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk syurga pun bukan kerana banyaknya amalan soleh kita. Ada orang yang banyak amalan soleh tapi satu pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita masuk ke dalam syurga nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, mohon maaf tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bulan lepas tak dapat datang kerana demam teruk. Jadi alhamdulillah, hari ini Allah berikan kekuatan untuk datang kepada surau tuan-tuan dan ibu-ibu. Kita nak mengaji sama-sama daripada kita Aqidatul Awam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW. Nabi lah yang ajarkan kita akidah ini. Yang kita nak bahas ni tuan-tuan, iaitu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah sesat yang lain kita tak nak bahaskan. Buat apa kita bahaskan? Yang kita nak belajar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni selalu warga lelaki dengar. Tiap-tiap kali hari Jumaat, pada khutbah yang kedua, imam baca khutbah yang kedua, marilah sama-sama kita berpegang kepada akidah yang berlandaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah ciri-cirinya? InsyaAllah kita akan bahaskan dalam kitab ini. Sama-sama kita kongsikan. Jadi alhamdulillah, berkat dengan kehadiran Nabi SAW, kita jadi umat yang
mulia di antara umat-umat yang lain. Disebabkan kehadiran, kewujudan baginda Nabi SAW. Barisan AJK Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru yang ada, yang saya hormati, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi alhamdulillah saya pun ada kitab seperti tuan-tuan dah. Jadi tak adalah kita nak baca melalui kitab lain kan. Jadi kita akan baca kitab ini. Baik. Sebelum kita masuk kepada mukaddimah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok daripada muka surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampailah muka surat 7, kemudian 8 tu kosong, barulah dia muka surat 9 mukaddimah. Daripada muka surat 1 hingga 7 ini adalah matan. Matan ni isi kandungan. Adapun nanti tuan-tuan jumpa bahasa Melayu daripada muka surat 9 sampailah habis kitab ni, itu syarahan. Itu syarahan. Jadi isi kandungan asli adalah daripada muka surat 1 hingga muka surat 7 habis. Jadi inilah yang diterima oleh Syekh Marzuki, pengarang asal kitab ini, yang dia bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, dan dia baca matan ini dan Nabi membenarkan apa yang dia baca ini. Baik. Sebelum kita masuk kepada mukaddimah ni tuan-tuan, mukaddimah bagi kitab yang ada pada tuan-tuan ni, dia terus masuk kepada matan tu yang ditulis bahasa Arab ni. Sebelum kita masuk kepada mukaddimah ini, ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekian. Jadi sebelum kita nak masuk, kita kena faham dulu hukum yang ada di atas muka bumi ini. Hukum-hukum. Hukum yang dalam syariat Islam ini, dia ada 3 jenis. 3 jenis. Satu, hukum syariat. Yang kedua, hukum akal. Yang ketiga, hukum adat. Ni kena faham ni. Yang ni dulu. Sebab apa nanti kita nak masuk kepada sifat wajib bagi Allah Ta'ala, kita akan nilaikan dia dengan syariat, dengan akal. Jadi akal untuk faham agama Islam perlu gunakan. Kan ada orang kata, mana boleh ikut akal, kita ikut Al-Quran dan hadis terus. Kita nak faham satu ilmu mesti guna akal. Ilmu matematik pun kita nak faham, sebab tu cikgu kita kata kamu kena hafal sifir, baru kamu boleh jawab soalan sifir dengan bahagi, baru kamu jadi alim dalam matematik. Kalau kamu tak hafal sifir 2, sifir 12 semua, macam mana kamu nak jawab matematik? Kalau soalan tu dia bagi soalan sifir dengan soalan bahagi. Jadi hafal tu memerlukan akal yang kuat untuk ingat jawapan dia. 2 darab 2, 3 darab 2. Baik. Dalam Islam pun kita kena guna akal. Sebab tu Allah nyatakan dalam Al-Quran, afala tatafakkarun. Kamu ni tak boleh fikir ke? Baik. Jadi 3 jenis hukum. Yang pertama, hukum syariat. Ini semua maklum. Hukum syariat ni ada 5. Wajib, makruh, haram, sunat, harus. Ni semua kita maklum. Yang kita belajar. Ini arak haram. Jual beli. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Semua jenis jual beli, perniagaan halal. Tapi kalau ada unsur-unsur haram, ada unsur-unsur riba, haram. Maka kita tahu dah. Hukum syariat ni saja 5. Tak ada tambah yang ke-6. Ada puak sesat, dia tambah hukum Islam ni yang ke-6. Bid'ah dia kata. Bid'ah bukan hukum Islam. Hukum Islam, hukum syariat 5 je. Haram, makruh, harus, sunat, halal. Halal tu. Wajib. Halal pula. Wajib. Ni. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Ini saja. Maknanya, apa sahaja dalil Al-Quran, apa sahaja hadis Nabi SAW, kalau benda itu dinyatakan halal, tak boleh kita kata haram. Kalau benda tu kata Allah kata haram, tak boleh kita kata halal. Kalau ulama-ulama kata melalui hadis Nabi kata benda ni harus,
harus. Tak boleh kita tukar-tukar dan sebagainya. Ni kita tak nak syarah panjang. Tentang hukum syariat ni kita tak nak panjang bahas ni. Okay, yang kedua, jenis hukum yang kedua, hukum akal. Hukum akal ni ada 3 saja. Wajib pada akal, wajib pada akal, kemudian makruh pada mustahil pada akal, dan harus pada akal. Ini saja. Yang pertama, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. 3 saja. Ini untuk tajuk hukum akal. Adapun hukum adat, itu tak perlu dibahaskan. Biasa, adat. Makan, minum, itu adat. Itu adat. Maknanya adat kebiasaan kita lakukan. Itu tak dibahaskan. Maknanya pada malam ni kita tak bahaskan tentang hukum syariat sebab kita maklum, kita faham. Dan hukum adat ini kebiasaan kita buat. Okey, yang kita nak faham ni adalah hukum akal. Hukum akal ada 3, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Baik, apakah yang dimaksudkan wajib pada akal? Dalam bahasa Arab dia disebut ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Akal tak boleh terima kalau orang kata Allah ni mati. Maknanya akal tolak terus. Kalau ada kawan kita non muslim, dia kata Tuhan kamu ni akan mati, akan musnah. Akal tak boleh terima kenyataan dia. Maknanya akal tak boleh terima perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala tu. Contoh kita nak faham, kalau cikgu ajar dekat kita ambil contoh mudah. Akal nak dikatakan wajib pada akal tu terima ada apa yang cikgu kita ajar saja. Cikgu kita ajar 2 darab 2 jawapannya 4. Itu memang daripada tuan-tuan belajar sebelum keluarnya nama matematik, zaman tuan-tuan belajar apa? Namanya ilmu hisab. Bila ilmu hisab tukar kepada nama matematik, tetap jawapan sama. Cikgu dulu-dulu pun ajar 2 darab 2, 4. Cikgu zaman saya pun ajar 2 darab 2, 4. Daripada papan hitam pakai kapur sampailah pakai marker pun, cikgu tetap ajar 2 darab 2, 4. Tiba-tiba kawan kita datang 2 darab 2, 6. Maknanya kita akan kata mana boleh. Hang tengok buku hang pun cikgu pangkah 2 darab 2, hang jawab 6, cikgu pangkah. Maknanya apa? Jawapan hang salah, tak boleh terima. Cikgu pun tak boleh terima sebab jawapan hang salah. Jawapannya tetap 2 darab 2, 4. Maknanya apa? Yang bersalahan daripada konsep asal 2 darab 2, jawapannya 4, tapi kawan kita jawab 6, maka akal kita tak terima jawapan 6 tu. Faham tuan-tuan? Maknanya perkara wajib pada akal ni hanya menerima kalau orang kata Allah ni kekal, Allah Maha Kuasa. Tapi kalau kawan kita datang, dia kata Allah ni mati, Allah ni tak Maha Kuasa pun, nanti akan ada Tuhan yang baru. Akal terus kata, mana boleh kau cakap macam ni, kau boleh jadi kafir. Maknanya wajib pada akal ni, maknanya akal hanya menerima perkara-perkara yang menunjukkan kesempurnaan Allah sahaja. Benda yang tak sempurna bagi Allah, akal tolak mentah-mentah. Macam Mu'tazilah, ajaran sesat. Contoh macam ajaran sesat kat Malaysia ni, Ayah Pin. Dia kata diri aku ni Tuhan. Akal tolak tu, mana boleh kau jadi Tuhan? Kau sama dengan aku, ada muka, ada tangan. Lepas tu kau mati pula nanti. Semua makhluk mati. Kau ada jantung macam aku. Tiba-tiba kau mengaku Tuhan. Tak boleh. Maknanya kita tolak. Secara automatik kita tolak Ayah Pin ni bukan Tuhan. Maknanya kita faham bahawa dia ni bukan Tuhan. Yang Tuhan namanya Allah saja yang layak disembah. Sebab tu kita tolak-tolak. Kita tolak, kita tak terima ajaran sesat. Sebab apa? Akal boleh fikir. Yang hanya layak jadi Tuhan hanya namanya Zat yang Maha Agung, Allah. Baik.
itu berkenaan dengan wajib bagi akal. Maknanya akal hanya menerima kesempurnaan Allah saja. Perkara yang mustahil tak diterima. Baik. Yang kedua dipanggil sebagai mustahil bagi Allah ataupun mustahil pada akal untuk menerima tersebut. Contohnya dalam bahasa Arab dipanggil maknanya ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tak boleh terima apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan? Akal ni kalau nak senang faham, kita ambil daripada konsep yang mula-mula tadi. Wajib pada akal, akal hanya menerima perkara yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Yang mustahil pada akal, akal tak boleh terima. Kalau ada orang kata dekat Allah Ta'ala ni macam-macam, hina Allah, hina baginda Nabi SAW, akal tak boleh terima. Memang akal tolak mentah-mentah. Maknanya, contoh, kita belajar sifat 20, Allah ni maha kekal. Kekal itu sifat sempurna bagi Allah, maka akal boleh terima. Tapi ada orang kata Allah ni mati. Terus akal kata ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Akal yang menjadi penimbang, menilai bahawa yang ni perkara mustahil bagi Allah Ta'ala. Tak layak bagi Allah Ta'ala ni. Allah dengan kesempurnaan dia. Mana mungkin Allah ini ada sifat-sifat yang tak layak bagi dia. Contohnya ada jantung, mati, tak kekal. Ini mustahil pada akal untuk terima perkara ni. Jadi akal tak boleh terima perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Ini dipanggil mustahil bagi akal. Tu. Yang ketiga, iaitu harus pada akal. Harus pada akal ni contohnya, Allah boleh kita faham, Allah ni apa dia? Tuhan yang layak disembah. Dan kita tahu, akal ni terima, Allah sahajalah yang boleh sembuhkan penyakit, dan Allah sajalah yang boleh memberikan penyakit. Maknanya kat dunia ni ada tak orang sihat? Ada. Ada tak orang sakit? Ada. Ada tak kawan-kawan kita yang meninggal dunia ataupun ahli keluarga kita yang meninggal dunia? Ada. Ada tak ahli keluarga kita yang masih hidup? Ada. Maka kita faham harus pada akal Allah boleh menjadikan sama ada dia nak sihat ke nak sakit. Allah boleh matikan dia awal-awal ke ataupun Allah nak hidupkan dia ke, itu terpulang kepada kehendak Allah. Maknanya kalau kata isteri kita meninggal, kita tak ada tuduh Allah sebab akal kita waras. Kita katakan apa dia? Isteri aku mati ni sebab Allah yang nak matikan dia. Kita tak ada hina Allah. Mana boleh manusia kena hidup kekal selamanya? Tak boleh. Jadi akal yang waras dia akan kata Allah lah yang maha kuasa. Allah boleh hidupkan isteri aku balik ataupun Allah nak matikan aku, terpulang. Kita tengok bayi tuan-tuan. Kita tengok isteri kita mengandung 9 bulan, kita yakin dah. Aku tak sabarlah nak menimbang anak cahaya mata ni. Atuk ayah kita pun kata, ayah pun tak sabar nak menimbang cucu ni. Tiba-tiba saat 9 bulan komplit, nak lahirkan anak, kebiasaan akal kita kata apa? Boleh lahir. Tapi bila keluar saja, doktor bagi tahu kita apa? Puan, encik, kami tak dapat selamatkan anak puan. Maknanya apa? Kita redha dengan ketentuan Allah. Kita kata apa? Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Allah boleh matikan baby tu waktu kecil, ataupun Allah nak hidupkan baby tu untuk melihat dunia, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Maknanya Allah nak matikan makhluk Allah Ta'ala ataupun Allah nak hidupkan makhluk Allah Ta'ala ini, itu semua harus pada akal. Maknanya boleh jadi. Boleh jadi, tak ada masalah. Contoh kita tengok api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Pada adat, pada akal fikiran kita, kita kata api confirm dia membakar. Kita ambil lighter, kita ambil kertas keping, kita cucur, confirm kertas tu akan membakar. Itu secara adat. Tapi kalau akal yang waras, boleh tak Allah jadikan sifat api yang membakar tu sejuk dan tak membakar? Boleh. Itu harus pada akal. Itu sebab apa? Sebab api juga makhluk Allah. Allah boleh jadikan api tu sejuk
dan Allah boleh jadikan sifat api itu tidak membakar. Seperti mana terjadinya api yang membakar Nabi Ibrahim, langsung Nabi Ibrahim ini tidak terbakar walaupun sekelumit daging, walaupun secebis daging, walaupun secebis kulit tak terbakar. Yang hanya terbakar adalah tali yang mengikat tangan Nabi Ibrahim dan tali yang mengikat kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun tak ada melecur. Jadi kita faham bahawa Allah, kehendak Allah. Allah nak jadikan api itu bertukar jadi sejuk dan tak membakar, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Jadi harus pada akal kita terima benda tu. Sebab itu adalah makhluk Allah, kita pun makhluk Allah. Kadang-kadang kita tengok, kita pergi melawat ahli keluarga kita ataupun kawan kita yang memang dah duduk kat hospital tu wire penuh, tuan-tuan. Secara adat, kebiasaan kita tengok orang macam tu, tak ada harapan dah rasanya. Kita kata macam tu. Tapi Allah boleh tak jadikan dia sembuh? Boleh. Tengok-tengok kita dapat panggilan, "Cik, kami tengok prestasi kesihatan isteri encik yang koma ni nampak baik dah. Dia boleh gerak tangan dia. Kita dah gembira." Besok pula doktor telefon balik, "Cik, hari ni kesihatan isteri cik, kami tengok dia dah boleh kami dah mula bagi minum susu." Maknanya secara adat kita tengok macam tu. Allahu Akbar, kita telefon anak kita secara adat. "Ni mak kamu, ayah rasa tak ada harapan." Kita telefon anak-anak kita semua ni. Tengok-tengok besok doktor telefon, "Cik, dah sihat dah, boleh keluar." Boleh keluar pula. Ini kehendak Allah Ta'ala. Maknanya Allah, kita yakin Allah boleh jadikan pasangan kita ni sihat dan Allah boleh jadikan dia sakit. Secara adat kita tengok wire penuh pada badan pasangan kita tu, memang tak ada harapan dah. Memang mati lah jalannya. Sampai doktor pun kata, kami pun pening nak bagi ubat apa lagi. Tapi dengan kehendak Allah, Allah boleh tak sembuhkan dia, boleh, tak ada masalah. Ini harus pada akal. Harus pada akal ni, akal boleh menerima sama ada Allah nak sihatkan dia, Allah nak sakitkan dia, Allah nak hidupkan dia, Allah nak matikan dia, kita boleh terima. Akal tak jadi pelik. Maknanya mudah faham, akal tak jadi pelik. Kenapa mati pula? Gitu. Jadi kita faham. Ini 3 hukum ni. Maknanya hukum akal. Nanti tuan-tuan, hukum akal ni bila kita masuk kepada sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala, nanti kita bahas, insya-Allah kita akan lagi nampak. Lagi nampak. Baik, kita pergi ke mukaddimah tuan-tuan. Muka surat 9. Ini secara ni lah. Sebab dalam kitab-kitab lain dia akan terangkan hukum akal dahulu. Jadi kita ambil ni setilah. Baik. Mukaddimah. Kata pengarang yang menterjemahkan ini. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada. Apa katanya? Aku mulakan pengarang siapa? Pengarang asal, iaitu Syekh Marzuki. Syekh Marzuki, bukan pengarang terjemahan ni, pengarang asal yang memula-mula mengarangkan kitab ni. Dia kata apa? Aku mulakan dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sentiasa menganugerahkan kebaikan. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha qadim, tidak ada permulaannya, dan maha awal, yang maha akhir, yang kekal abadi tanpa perubahan. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian semoga selawat serta salam senantiasa tercurah ke atas Nabi SAW, sebaik-baik orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tuan-tuan, dalam kitab ni ada yang saya kongsikan kepada tuan-tuan, saya terjemahkan perkataan dahulu, kemudian barulah kita membaca penjelasan di bawah. Baik.
Baik. Jadi kalau kita tengok dalam matan ni, pengarang dia mulakan dengan apa? Abda'u bismillahirrahmani. Kenapa dimulakan? Kalau tuan-tuan beli kitab apa-apa pun, mesti tuan-tuan tengok mukaddimah, mesti pengarang dia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa faktor kenapa pengarang yang Islam ni dia memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenapa dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Kerana mengikut Al-Quran Al-Karim. Kalau tuan-tuan tengok, semua surah dalam Al-Quran dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah saja. Surah apa tuan-tuan? Surah apa yang kita haram mulakan bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim? Surah apa? Surah At-Taubah. Tuan-tuan kalau nak baca surah At-Taubah haram. Jangan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun nama lain bagi surah At-Taubah dipanggil surah Al-Bara'ah. Kenapa diharamkan? Tidak boleh kita mulakan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim pada surah At-Taubah, kerana di dalamnya terkandung ayat-ayat perang. Bila ayat perang, kita perang dengan musuh, mana ada belas kasihan dah dengan musuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dalamnya ada doa kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebab tu kalau adat lah, kita tak adalah dalam hadis. Adatnya tok imam yang nak sembelih lembu, mesti dia kata jangan sebut penuh bismillah tu. Kita sebut bismillahi Allahu Akbar. Sebab kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, ada doa kasih sayang. Kita kalau ikutkan nak sembelih tu jangan ada, bukan kata kita kejam tuan-tuan, tak. Maknanya kita nak sembelih binatang ni, kalau kita kasih sayang tu, maknanya takkan terlepas lah hati kita nak sembelih kan. Macam tu lah. Jadi yang pertama, faktor pertama kenapa dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kerana mengikut Al-Quran, susunan Al-Quran semuanya dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara yang baik. Yang kedua, faktor yang kedua, kerana mengambil keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bismillahirrahmanirrahim ada beberapa nama Allah Ta'ala, iaitu Bismillah, yakni Allah. Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Ni. Jadi pengarang dia ambil keberkatan dengan memuji ataupun dengan menyebut nama-nama Allah. Kerana apa? Kerana yang memberikan idea, yang memberikan kesihatan yang baik, yang memberikan keluangan masa, barakah pada masa, untuk pengarang ini mengarang kitab. Supaya apa? Supaya kita berasa syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada si pengarang. Dan kita pun kena ikut perkara itu. Kemudian faktor yang ketiga, kerana bismillahirrahmanirrahim ini merupakan salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu Al-Fatihah, ayat pertama dia bukan Alhamdulillahirrabbilalamin, setengah ulama kata. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, surah Al-Fatihah, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Ayat Al-Quran yang ada Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan nak naik kereta, nak naik kenderaan, tuan-tuan boleh amalkan Bismillahi majreha wa mursaha. Ini ayat Al-Quran. Ada lagi beberapa ayat yang di tengah-tengah ayat Al-Quran ni ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, bukan pada pangkal ayat saja, bukan pada pangkal surah saja. Jadi juga mengambil keberkatan daripada ayatul Quran. Yang keempat, kerana apa? Berdasarkan daripada galakan daripada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Nabi kata, ataupun Nabi sebut fahuwa abtar dalam riwayat yang lain. Nabi kata, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara amalan soleh, apa saja amalan soleh yang kita buat,
kita gotong royong nak makan. Perkara amal soleh yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkatan dalam amalan soleh tu. Dia jadi adat biasa. Contoh makan kan. Makan, ada kawan kita yang tak baca bismillah. Dia dapat kenyang, kita pun dapat kenyang. Tapi kita yang beza kita, dia tak baca bismillah. Kita baca bismillah, kenyang sama dapat. Dia dapat kenyang, kita dapat kenyang. Tapi dia tak dapatlah pahala keberkatan makan. Kita yang baca bismillah, kita dapat kenyang, kita dapat berkat pahala daripada Allah Ta'ala. Tapi tak dosa lah. Cuma tak ada adab lah kawan kita yang makan tak ada yang tak bismillah tu. Tak adalah kita kata haram, neraka. Tak ada kata macam tu. Jadi kita katakan bahawa setiap amalan soleh yang tidak dimulakan dengan ataupun amalan kebaikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi SAW, fahuwa aqta', maka terputus daripada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi adat biasa. Tuan-tuan nak main badminton dengan keluarga musim cuti ni contohnya kan. Masuk gelanggang bismillahirrahmanirrahim, maka kita dapat sihat, dapat keberkatan. Adapun anak kita yang tak baca bismillah, dia dapat kesihatan saja. Tapi tak ada lagi kita kata, aloh, kamu masuk neraka, tak baca bismillah. Bukan macam tu. Dia dapat sihat saja. Tapi keberkatan pahala tu, tak adalah seperti biasa dia buatlah adat. Macam dia buat main tiap-tiap hari waktu petang. Ni. Jadi Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang buat amalan kebaikan tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkatannya. Dan sebagai contoh tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kalau dia makan tuan-tuan, setiap kali suapan pertama bismillahirrahmanirrahim, dia kunyah 40 kali. Lagi dia nak suapan yang kedua, bismillah lagi. Oh, kalau kita tak mampu ikut tuan-tuan, kita suap tiap kali, cucur lah, macam-macam mi lah. Tiap kali suapan tu kena baca bismillah. Kita sendiri pun tak teringat bismillah tu. Jadi ini di antara faktor kenapa pengarang ini memulakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pengarang menyebut War-Rahman. Ar-Rahman ini maknanya Maha Pemurah. Allah ni Maha Pemurah, kasihani, penyayang dan pemberi rahmat. Allah ini Maha Pemberi rahmat. Cuma Ar-Rahman kata ulama, Ar-Rahman ini Allah kalau dekat dunia Allah bagi semua orang. Sama ada dia kafir ataupun dia Muslim, semua orang dapat Ar-Rahman. Rahmat Allah bagi semua orang dekat dunia ni. Contoh, ada tak orang kafir yang sihat? Ada, Allah bagi dekat dia. Ada tak orang Islam yang sihat? Ada, Allah bagi. Ini Ar-Rahman. Kata para ulama, Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang Allah berikan di atas muka bumi ini untuk semua orang. Sama ada dia kafir ataupun dia Muslim, semua Allah bagi. Ada tak orang Islam yang kaya? Ada. Ada tak orang Islam orang yang bukan Islam ni kaya? Ada. Lagi banyak daripada orang Islam yang kaya. Maka kaya tu dua-dua. Non-Muslim Allah bagi, yang bukan Muslim pun, yang Islam pun Allah bagi. Tapi Ar-Rahim kat situ, kalau tuan-tuan tengok Ar-Rahim, ini Ar-Rahim ini hanya untuk orang Islam yang mana rahmat Allah ini kekal dari dunia hinggalah hari akhirat. Untuk orang kafir, rahmat Allah hanya atas muka bumi saja. Akhirat mereka langsung tidak menerima rahmat Allah. Orang kafir dekat hari akhirat langsung tidak akan menerima rahmat Allah. Orang Islam, rahmat Allah bagi atas muka bumi, dan rahmat Allah itu kekal sehingga hari akhirat. Sebab itu Nabi pernah sebut, man qala la ilaha illallah fadakhalal jannah. Siapa yang hidup dan matinya di atas kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmat Allah. Adapun orang kafir,
yang syirik kepada Allah Ta'ala, yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala, tidak ada belas kasihan dan rahmat Allah pada hari akhirat bagi mereka. Sebab itu azab Allah ni semua pedih. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Ta'ala. Ini di antara makna-makna nama Allah Ta'ala. Baik, kita bacakan penjelasan di bawah tu. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita perlu mengucapkan salawat kepada Nabi, iaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah orang yang mulia dan terpilih serta dijaminkan Allah masuk syurga? Kenapa kita jenuh bersalawat? Dan kenapa Nabi sebut, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan berikan barakah rahmat kepada dia 10 kali. Kenapa Nabi sebut macam tu? Maka dijawab di sini muka surat 10, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada yang tak faham boleh angkat tangan. Bukan saya tak ada pegang kepada konsep saya je bagi tak. Tak faham tuan-tuan boleh tanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahawa bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan daripada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikah, serta perintah daripada Allah kepada seluruh umat Islam untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ayat ini tuan-tuan biasanya kaum-kaum bapa dah dengar, biasa dah dengar. Kaum ibu sebab duduk di rumah. Setiap hari Jumaat, yang datang hari Jumaat adalah kaum bapa. Jadi ayat ini biasa dah orang lelaki dengar, iaitu Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Baik, ayat dalam surah Al-Ahzab ni tuan-tuan, ada 2 jenis ayat. Kalau kita belajar bahasa Melayu dulu tuan-tuan, ada cikgu kita ajar ayat penyata. Ada jenis ayat soalan. Ada yang cikgu kita ajar ayat seru, tanda seru tu. Jadi dalam ayat ni ada 2 jenis ayat yang kita faham, iaitu yang pertama ayat penyata. Ayat penyata daripada Allah Subhanahu taala. Daripada mana ayatnya? Iaitu daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ayat penyata. Apa makna ayat penyata ni? Allah menyatakan dirinya dan seluruh para malaikat ini juga bersolawat kepada Nabi SAW. Itu ayat penyata. Daripada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ini ayat suruhan. Bila ayat suruhan, sebab tu dalam erti dia kata wahai orang-orang yang beriman. Ini suruhan. Maknanya perintah daripada Allah untuk perbanyakkan solawat. Tapi tidaklah perintah dan suruhan Allah dalam bab solawat ini jatuh kepada perintah wajib. Tidak. Kat mana kita baca wajib solawat ni tuan-tuan? Sembahyang pada tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala itu sunat dah. Kalau tuan-tuan baca tahiyat akhir sampailah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak? Kama sallaita ala Ibrahim, itu dipanggil salawat Ibrahimiyah. Jadi dalam ayat Al-Quran ni yang daripada surah Al-Ahzab ni ada 2 jenis ayat. Satu, Allah nyatakan dirinya dan seluruh para malaikat untuk bersalawat kepada Nabi. Ayat yang kedua adalah perintah kepada kita untuk kita bersalawat kepada Nabi. Kalau di negara Arab tuan-tuan,
Bila sampai saja Tok Imam di atas mimbar baca ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, jemaah di bawah ni yang dengar tadi khutbah Jumaat tadi, mereka akan ramai-ramai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana apa? Mereka faham pada ayat yang sambungan ayat ini adalah suruhan daripada Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi kita adat di Malaysia ni nak baca kuat-kuat kejap lagi orang tengok pelik. Jadi baca dalam hati. Bila tuan-tuan nanti dengar hari Jumaat minggu depan, Tok Imam akan baca di atas mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tahu dah. Ini ayat penyata. Allah bagi tahu dirinya dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Masuk yang kedua, ya ayyuhallazina amanu. Ni Allah seru pada aku ni. Aku orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi dan berilah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita faham, jawab dalam hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan kita kena faham, bila mana Allah kata Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, Allah bukan ucap macam kita, tuan-tuan. Kan kita faham ni, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bukan Allah ucap macam kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata para ulama, kalau solawat itu datang daripada Allah, sikit lagi tuan-tuan, saya habiskan bab solawat ni dulu. Ni dah terlebih dah. Kalau solawat itu datang daripada Allah untuk Nabi, itu maknanya Allah menambahkan rahmat dan keberkatan dalam hidup Nabi SAW. Allah berikan kemuliaan yang berpanjangan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian macam mana pula Ustaz kalau salawat itu dilafazkan oleh para malaikat? Dalam ayat ni Allah menyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maknanya apa? Salawat yang datang daripada para malaikat ini adalah istighfar para malaikat untuk umat Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat tolong istighfar untuk kita ni. Tolong minta ampun untuk umat Nabi SAW ni kepada Allah. Kalau salawat itu datang daripada mulut kita, kita sendiri lafaz. Dia ada 3. Datang daripada Allah, datang daripada malaikat, salawat yang kita lafaz, 3 ni, itu maknanya apa? Itu pujian kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi kita faham bahawa salawat ini banyak barakah, banyak manfaatnya, tuan-tuan. Dan ada para ulama, dia karang satu kitab ni bagi ibu-ibu yang payah nak dapat anak. Dia kata apa? Di antara keberkatan salawat ini, bacalah salawat sekian. Dengan niat, ya Allah, tolong bagi aku anak. Ulama sampai karang satu kitab tu bagaimana kaedah untuk mohon kepada Allah Ta'ala supaya ibu yang ataupun perempuan yang baru kahwin yang lambat dah dapat anak, macam mana? Termasuklah di dalamnya syarahan tentang perbanyakkan salawat kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita belum habis lagi, memandangkan waktu pun tak sempat. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan bahaskan lagi tentang salawat kepada Nabi SAW. Jadi apa yang kita dapat pada malam ni, tuan-tuan, insyaAllah kita boleh guna untuk Jumaat minggu depan. Bila kita dengar imam membaca ayat ini, kita faham dah Allah menyeru umat Nabi SAW ini untuk perbanyakkan bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. Ada soalan ke? Ni dah lebih. Salawat. Nabi memang ada hadis Nabi sebut apabila engkau, ni kita faham daripada hadis lah, saya tak ingat dalam bahasa Arabnya. Nabi sebut sesiapa saja yang mendengar nama-nama Nabi disebut di radio ke, di TV ke, kat mana-mana lah, anak kita sebut Nabi Muhammad ayah, maka sahutlah nama Nabi itu, jawablah nama Nabi itu dengan bersalawat kepada Nabi.
Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, sesiapa yang mendengar nama Nabi disebut tetapi dia tidak sahut dengan membaca salawat kepada Nabi, dia di antara orang yang bakhil, orang yang kedekut. Kedekut pada hari akhirat. Sebab nama Nabi disebut, dia tak nak buat, tak tahu. Dan salawat yang memang yang keluar daripada mulut Nabi, yang bila sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana aku nak bersalawat kepada kamu? Nabi baca salawat yang macam mana, tuan-tuan? Salawat yang kita baca dalam tahiyat, iaitu daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampailah innaka hamidun majid. Ini salawat yang memang Nabi ajar sendiri kepada para sahabat. Dan para ulama kata seafdal salawat adalah salawat yang kita baca dalam tahiyat. Maknanya kalau tuan-tuan ada masa lapang, zikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, tapi panjang. Paling ringkas kata guru saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah itu. Ataupun sallallahu alaihi wasallam, itu paling ringkas. Tapi jangan sampai kita tak sebut langsung dalam sehari itu, jangan sampai kita tak sebut langsung. Wallahu alam. Ada soalan. Kalau tak ada, tak apa, ni dah panjang ni tuan-tuan. InsyaAllah pada sesi akan datang, kita akan bahaskan lagi, kita kongsikan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami baru saja membaca kitab Aqidatul Awam. Ya Allah, jadikanlah diri kami istiqamah untuk mempelajari daripada kitab ini. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami apa yang telah diajarkan oleh para ulama kepada kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.